Hari ni jom kita buat terung bakar bersantan. Siapa tak makan terung dia memang rugi. Sebab menu ni memang buat korang ketagih. Makan dengan nasi memang tak cukup satu pinggan. Sebab apa? Dengan rasa smoky daripada terung yang dibakar tu, lepas tu dengan ada isi ikan kembung yang digoreng garing, memang sedap dan berlemak. Lepas tu santan tu melengkapi segala rasa dekat dalam menu ni. Dan tunggu apa lagi? Janganlah tengok saya makan, korang pun kena makan jugalah. Jom kita mulakan sekarang. Mula-mula korang kena perlukan terung. Lepas tu korang bakar je dekat atas stove ni. Nak pakai bakar, kalau rajin sikit nak bakar atas arang pun boleh juga. Bara api tu kan boleh je, tak ada masalah. Dan korang sampai kulit tu kehitaman, dan korang sejukkan sekejap. Untuk kuah dia korang potong cili padi hijau dan merah, hiris dadu bawang merah. Lepas tu korang tuang santan dekat dalam pot, panaskan sekejap, and then beri season garam, gula sedikit, and then kacau sebati. Masukkan serbuk perasa, ni aku pakai chicken stock sedikit, and then masukkan bahan-bahan yang telah dipotong tadi, kacau sebati. Bila dia santan ni dah mula mendidih sikit, dah masak, dan dah boleh angkat, dah boleh hidangkan. And then untuk terung ni korang buang kulit-kulit hitam yang terbakar tu, and then letak dekat atas pinggan, korang potong separuh dan kepak dia bagi dia melebarkan sayapnya. Lalu korang curahkan kuah santan ni dekat atas, and then peras sedikit limau nipis. Lepas tu korang cari-cari isi ikan kembung dan dah siap. Garnish sikit dengan daun sup. Dah siap. Sampai jumpa.